Apa mulut dia, doktor? Itu sisa ubat kaulin. Itu untuk ubat muntah. Ubat muntah. Tapi dia tak muntah dan makanan dari force feed lah. So dia tak ada kesan muntah. Ini cuma masuk force feed. Abang dah start ni dah. Abang dah start keluar cahaya macam kuntung, doktor. Dia dah start keluar apa? Dia air. Baru start keluar. Dia macam kuntung. Tidur ya sayang. Tidur Rena ya sayang. Tidur perut dia. Tak makan space banyak. Ini pun minta tolong kawan depan. Itu meniaga air kelapa, tolong tanam nanti. Sebab selalu air yang tolong husband. Sebab air sekarang tak boleh. Okay. Lama nak gali kan. Dia tanam sekali tu kain. Ya. Macam tu macam manusia. Allah berapa. Yang lebih. Okey, nanti doktor potong yang mana panjang, doktor boleh pakai lagi. Okey, dah. Lagi ketat sikit. Okey dah. Alright. Okey. Dengan sini. Muka dia doktor kena cover tebal sikit lah sebab dia ada cecair tu kan. Baik-baik. Okay, good. Kita nak tambah satu sini. Rasalah tak ada dia. Hari-hari pun panggil dia. Okay, abang. This is tak boleh tutup my fault. Nak makan lagi je. Nak makan lagi je. Always want to eat. Dia overweight. Salah kita lah. Bukan salah kita. Salahnya.